Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kamu semua di luar sana yang menonton? Bertemu lagi sekali kita dalam podcast Sembang Tiga Suku bersama saya Yokmi dan Land Trooper. Dan jangan lupa kita punya tagline. Saya tak nak lagi cakap yang sebelah saya ni. Kita cakap dulu. Sekarang kita perkenalkan. Jangan lupa tagline kita bang. Apa tagline kita untuk penonton luar sana? Makin macet, makin power. Okey. Dan bang, kita nak perkenalkan tetamu kita pada sesi podcast kita kali ini. Ada di sebelah kiri saya. Kiri saya. Saya tengok monitor saya keliru lah. Kiri kanan. Ni kiri saya. Jadi siapakah gerangannya tetamu kita pada podcast kita kali ini? Kita nak tahu siapa? Ni ke siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Tuhanku, kau jauhkanlah diri aku dengan dua orang gila ni. Saya tak terlibat dalam scene ni sebenarnya, sebab yang gila ni dua ni. Jadi saya sampai botak lah memikirkan apa yang dua ekor ni nak sebenarnya. Dua ekor panggil gitu. Tapi dah jinak ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Land Trooper. Terima kasih kepada Mi yang mengundang saya ke studio Krung Kreng di Bukit Jalil ni. Bukan Puncak Jalil. Ya. Okey, saya Yop Aziz, mantan penyampai radio di Radio THR.FM dan juga sebagai juga mantan di RTM Negeri Perak sebenarnya. Awak sampai Kuala Lumpur ni cakap KL pula. Profil tinggi kali ni bang. Segan nak cakap orang broadcasting yang betul ni tentang ni. Ada orang awak teman tetap orang kampung. Ni bukan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton di luar sana, bukan orang lain dengan saya. Ini satu kampung dengan saya. Dan kami ada related lah. Saudara saya juga. Oleh kerana Pak Yop Aziz kita hari ni datang memandangkan kepalanya macam-macam orang bermental juga. Jadi teman pun kalau buka udah jadi dua mancau macam mentol. Jadi malam ni pada kali ni teman pakai tengkolok ni dah start. Okey, kami nanti berlawan mancau nanti kau. Aduh, payah. Membesar bersama-sama di kampung kami Kati. Kuala Kanza. Tapi rasanya Mi ke KL tahun bila mula berhijrah ke Kuala Lumpur ni? Mula berhijrah. Kalau datang tu selalu datang dari kecil lah. Okey. Berhijrah tu kita start daripada belajar UiTM lah. Tahun dia tu? Tahun 1998. Okey, maknanya ada gap 10 tahun dekat situ. Teman datang ke KL tahun 1988. Tu lama tu. Panjang kan? Panjang tu. Ya. Dah tua dah tu, maksudnya dah tua dah nombor-nombor. Tua bukan tua bang. Tengok dia tema tak terima nama tua. Remaja purba. Tapi bukan sebarang remaja purba, tapi masih lagi berharga insya-Allah lah kan. Ini kalau letak dalam tali ni laku. Tapi kalau letak joket tak adalah, teman lari dululah. Okey, dah clear dah Pak. Dah clear dah Pak Yop. Ya ke? Dah okey dah sekarang. Maksudnya teman lama dah kat situ tu. Benar. Dulu teman penghulu jalan Lorong 7 tu. Penghulu itu. Ada jawatan penghulu. Teman baru dengar nampak malam ni. Nampak benar baru duduk Kuala Lumpur. Teman tahulah, teman muda dan performer. Dia setiap lorong teman dah meningkat usia. Teman terima meningkat usia. Kau tak terima. Tapi sebenarnya di setiap lorong tu dia ada penghulu dia. Ada. Ayah dia lah tu. Dia ayah anda ke bonda ke, tapi dia ada penghulu dia. Okey, so cerita kita fokus hari ni raya Raya kita, episod kita kali ni lah kita nak cerita pengalaman kita beraya lah. Raya ni banyak pengalaman. Orang bandar, orang duduk pekan, orang di kampung, orang merantau, ada bezanya pengalaman masing-masing. Betul? Setuju? Tak sama. Setuju. Yang datang ke KL dengan 1001 pengharapan sebenarnya. Ada yang nak ajari orang, ada yang tak jadi orang pun ada. Jadi macam-macam orang yang datang ke Kuala Lumpur ni macam-macam jadi. Alhamdulillah ada yang berjaya, ada yang masih lagi mengejar kejayaan. Tapi yang pastinya Kuala Lumpur ini menjanjikan segala-galanya. Tapi pada suatu masa dululah, tahun 70-an, 80-an, 90-an, Kuala Lumpur lah tempatnya. Betul. Pasal pekan yang ada kat negeri masing-masing banyak pekan. Tapi sekarang pekan pun dah berkembang jadi bandar-bandar dah. Banyak generasi baru yang bawah-bawah saya pun dah tak mau datang sini dah. Peluang kerja dah banyak buka. Betul. Saya sekarang ni semua confused. Ada dua Yop kat sini. Saya nak panggil Yop dengan Yop Mi. Nak panggil Yop nanti dua-dua akan pandang. Saya tengah loading. Tengah loading tu sebabnya. Yop Mi, Yop Aziz. Saya je Land Trooper.
Dia pasal kita orang Perak memang ada selalu panggilan. Macam jiran-jiran saya pun panggil saya Yop. Di Yop ni sebenarnya kata ganti daripada perkataan abang sebenarnya. Kalau perempuannya Yong. Yong mana tu Yong? Mana kita tanya kak ke mana tu kan. Kalau Yop ni abang lah kan. Jadi dia tak boleh panggil abang Yop, tak boleh. Tak boleh. Dia kena Yop je kan. Dan Yop tu juga digunakan juga untuk uncle kita yang paling tua. Betul. Saudara kita yang paling tua. Betul, panggil Yop je. Tak payah panggil Tok Yop. Yop dia ikut dah. Perempuan pun Yong. Itu pernah kita cerita dalam podcast. Pernah cerita Dah describe apa semua. Kalau dalam keluarga lah pula. Yop ni kalau panggilan tu macam yo bro gitu lah bro. Dulu lagi. Tak boleh, itu budaya barat. Tapi sebagai orang anak jati Perak lah kan, sampai sekarang ni teman rasa walaupun teman dulu pernah duduk di Kuala Lumpur ni, banyak tempat duduk, di Kampung Kerinci pernah duduk, di Setapak pernah duduk, di Shah Alam, tapi lorak Perak tu dia tak boleh hilang lah. Dia sentiasa kekal begitu. Kekal getik tengok. Dia kok mana pergi pun dia akan sembang lorak Perak. Dia macam orang Kelantan jugalah kan. Dia orang Kelantan, dia tetap orang kata mengetengahkan dialek Kelantan tu. Sama lah juga dengan Perak ataupun negeri lain pun sama sebenarnya. Dialek dia. Tapi daripada zaman kalau kita tengok dari segi sudut perfilmannya, Piramli lorak Perak ni digunakan di dalam beberapa scene filem-filem dia kan. Betul. Rasa pernah berjumpa di mana ya? Sama-sama ngantor, sama-sama ngantor orang pergi haji. Tak mengkala je. Yang best tu apa? Tak pergi Pelawin. Tapi kita Kuala Pak Yop. Kita Kuala itu lain. Kuala ni dia kesenang nak ceritanya. Kalau kata Kuala Kansa ni, ingat arwah Mr. Oz. Itulah lorak kami. Kalau macam ngapai kau ni, itu belah botol, Parit dan sebagainya, Perak Tengah lah. Dan secara tidak rasminya orang di Perak tu, tak kira orang di mana-mana pun, pasal Perak ni banyak dialek. Dia cakap macam Kedah, cakap macam Penang, cakap macam Kelantan, cakap macam macam-macam. Cakap macam Siam pun ada. Ada. Itu di belah Batu Kurau. Tapi kebanyakan orang Perak menganggap dialek Kuala Kangsar tu adalah bahasa baku negeri Perak. Kalau kita cakap dialek Kuala Kangsar, insya-Allah seluruh Perak tu faham kita. Main language dekat situ lah. Ya, betul. Perak Kuala Kangsar tu kan dulu metropolitan. Dalam kesultanan dulu. Itulah ibu negaranya. Betul. Bukan Ipoh. Sekarang Ipoh moden. Okey, kita kembali pada soalan yang pertama. Baik. Okey, soalan yang pertama ni pada saya, sebelum raya, biasanya kan kalau apa hari raya, besok dia nak raya, apakah peristiwa yang tak dapat dilupakan? Mesti ada peristiwa tinggal bas ke. Dulu kan zaman bujaman ada, tak macam sekarang kan, ada kereta api, ada bas, ada kereta sendiri, ada motor. Dulu hanya transport kereta api dengan bas saja. Betul, setuju. Tapi pun rabaknya tu yang malam. Yang tak boleh lupa di hari raya lah. Okey, untuk Yop, antara pengalaman yang tak boleh dilupakan, betul lah tu, nak balik kampung. Nak balik kampung pada asalnya tak dapat cuti, tapi last minute bos bagi cuti. Jadi bila bagi cuti tu lagi tak sampai 24 jam pun dapat tahu kau boleh balik cuti katanya. Jadi masa itulah nak cari tiket kereta api dah habis, tiket bas dah habis. Jadi pergi ke Peduraya masa tu memang satu-satunya lokasi untuk mendapatkan kenderaan balik kampung selain daripada di stesen kereta api Kuala Lumpur. So pergi ke dua-dua tempat tu jalan kaki. Dah bila dah tak ada dekat kereta api, pergi dekat bas pun tak ada. Menung nak balik. Gaya aku nak balik ni kan. Bas lompat pun tak ada ke? Lompat pun tak ada. Yang tertinggal lompat ni katok je kan. Jadi takkan kita nak balik kampung macam katok kan. Cerita je. Kesudahannya dapat balik. Tumpang lori Sorabo. Jenuh macam Sorabo tak nak sampai Kuala. Gambar baru yang lama. Sorabo baru. Belum deliver lagi dah. Belum. Jadi lori tu dia datang daripada utusan Malaysia. Dia hantar surat-surat khabar tu ke beberapa kedai dekat area Peduraya tu. Jadi Yop tanyalah, bang, lepas ni hantar surat khabar ke mana? Oh, teman nak hantar ke Ipoh katanya. Oh, bang minta tolong bang boleh. Ngapa tu? Awak nak balik ke Kuala bang, tapi dapat numpang sampai ke Ipoh pun jadilah awak khabar. Dari Ipoh Kuala tu ada je kan. Dia kata, tapi aku ni 2 orang je. Kamu dah duduk mana? Saya duduk belakang. Tak boleh bang. Betul kan. Jangan duduk bawah lori je kan. Kamu ni benar ke? Benar bang, saya nak balik ni tu kan. Masa tu nak teroyok pun ada kan. Jadi itulah pengalaman berbalik raya dengan lori Sorabo. Jadi dapat balik raya tu
terbatal lah rasa nak teroyak tu. Kalau tak dapat balik bukan teroyak lagi dah, ngobok je dia. Siap ngulin perin rasa mata itu rasanya. Itu cerita teman lah kan. Mika ada pengalaman ke? Pengalaman selalunya teman. Yalah, masa belajar dulu pun balik naik bas juga. Okay. Bersesak-sesak kat Pudu Raya lah. Betul. Itu teman pun tak pernah naik bas lompat dengan arwah bapak teman. Naik bas, dapatlah bas lompat tu sampai ke Tanjung Malim sampai ke Ipoh ke Kuala. Tapi bila tiba Ipoh tu banyak je basnya. Bas apa dulu Ipoh tu yang warna merah tu dengan warna hijau, apa nama bas? Warna dah lupa dah. Daripada KL ke Kuala? Ke KL Tanjung Malim. Lepas Tanjung Malim pergi ke Ipoh. Oh, Ipoh tu naik bas lain pula. Ni bas lompat lah ni. Bas lompat. Okey. Satu daripadanya yang teman rasa Pudu Raya ni, dia satu nostalgia sebenarnya, tapi tak ingat. Kalau ada yang boleh ingatkan balik, kita ada platform 1 sampai platform apa teman tak ingat. Tak ingat. Tapi di situlah kalau kata nak jumpa awet ni, jumpa platform nombor 9. Ceritanya kan. Mana kata dia tak pergi merata lah, duduk tunggu nombor 9 tu kan. Satu Contoh lagi, Pudu Raya tu teman suka naik bas tu pasal kat Pudu Raya tu meriah. Betul. Itu ada kedai-kedai jual minuman, jual jajan, lepas tu jual newsstand banyak. Teman ni pula suka baca komik. Sambil menunggu tu teman belilah komik, majalah kartun ke, gila-gila, majalah humor, majalah gempak, majalah ujang, apa. Ada komik Cina tu yang jual komik komik Hong Kong terjemah bahasa Melayu. Teman masa tengah menunggu tu belilah komik tu dan baca. Jadi tak terasa lah waktu menunggu tu. Teman pun ada pengalaman. Pasal tiket semua dah tak ada dah. Betul? Okey. Teman selotok dengan driver. Okey. Teman selotok dengan driver. Duduk atas mumbang. Bukan. Duduk atas enjin. Duduk atas enjin sebelah driver. Tahu. Teman duduk situ. Aku rasa lebur panggung. Masak telur. Kena potong tu. Boleh bayang tu kan. Macam mana dia punya ngelumpur tu kan. 5 jam. Sebenarnya yang nak balik raya ni, yang perasaan nak balik raya membuat-buat ni orang yang merantau. Betul. Dulu lah, terutama tahun 70-an, 80-an, 90-an. Dia sebenarnya raya ni dia satu situasi yang macam mana keadaan sekalipun, sama ada kita ni memang lari daripada kampung kan, kena halau dari kampung kan. Dan macam-macam lah kan, yang pernah buat benda tak elok di kampung, tapi bila tiba raya dia mesti nak balik sebenarnya. Kan dia sanggup menghadapi apa juga keadaan di kampung, tapi dia nak balik. Yalah, bandar tu banyak cerita lah. Kadang-kadang duduk tolong mak bapak menoreh. Kan? Orang menoreh cara lain, dia menoreh cara lain. Kena marah bapak ya. Kena bambu je. Lah pergi aku pergi Kuala Lumpur lah cari kerja. Itulah. Tapi tak dinafikan lah mereka-mereka yang merantau ke Kuala Lumpur, ke KL ni, yang memang semangat dia kental. Kita berjumpa dia balik, kita tengok dia punya kejayaan tu. Tapi yang tak menjadi pun ada juga. Ramai juga kan. Itu lumrah lah. Itu lumrah kan. Berjaya. Tak semua yang kita plan tu berjaya. Betul. Ada orang dia berjaya, dia gagal. Dia berjaya, dia gagal. Dia berjaya, dia gagal. Ada orang begitu. Tapi rasanya lebih baik kita melalui proses kegagalan daripada kita terus berjaya. Tetapi sekali kita gagal, terus kita terap tutup kata orang Perak. Betul. Kalau nak cerita pengalaman gagal tu rasanya dalam podcast lain tu. Banyak cerita cerita kegagalan ni. Saya pun ada pernah sekali tak boleh balik raya. Okey. You pun faham kan, kalau kita kerja tak boleh. Betul. Menangis pucuk katil. dengar orang tak boleh raya, duduk pucuk katil tepung kan. Habis melembang lah air matanya. Itulah, semua orang balik nak bercampur dengan non-Muslim kan. Apa yang kita nak sembang pun kan. Tapi itulah sebab apa Lan cerita pasal teman-teman faham. Teman memahami tentang Lan kata tak boleh balik raya tu. Kita juga sebenarnya patut menghargai di kalangan anggota-anggota beruniform kita ni. Di saat kita sedang meraihkan hari raya tu, ada di antara kita ni yang bertugas di perbatasan. Maksud perbatasan ni sama ada di perbatasan sempadan negara, di perairan kita dan juga ruang udara ni kan. Ketiga-tiga perkhidmatan, terutamanya untuk tentera, dan begitu juga dengan polis dan sebagainya ni. Ini antara kumpulan yang patut kita berikan penghargaan di saat kita seronok main merocun di kampung, seronok main meroyam kata orang, dia membersegah mata sebenarnya. Alright. Okay. Dan jasa Koma tetap dikenang sampai bila-bila.
Yop. Ya saya. Yok ni. Yok mana? Yok mi. Alright. Tu yang pakai dia tengolok hari ni. Mereka katakan raya. Teman ada sokok tinggi tu kan, orang pandang macam tarbus pula. Memang tarbus pun. Teman fikir-fikir tengok geladak-geladak ada tengkolok dastar atau dastar ni ada banyak kat rumah teman. Okey. Teman pilih yang warna hijau ni. Jadi kalau kamu tengok, ini nama karangan. Karangan tengkolok ni diberi nama karangan dendam berakhir. Oh. Lain Ini- macam dendam. Macam je punya ni. Hadiah saya nak ucapkan kalau lah ayahanda guru Tuan Iskandar yang berada di Negeri Sembilan di Melaka sekarang ni yang menghadiahkan tengkolok pada saya ni. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai sekarang saya pakai dah 6 tahun dah tengkolok ni kat kepala saya. Pasal ayahanda guru Iskandar ni seorang pengamal busana Melayu dengan isterinya. Kadang susah nak cari orang-orang yang Dia- maintain dia punya Orang yang buat tengkolok, yang lipat-lipat tengkolok ni dipanggil dengan istilah pengarang. Jadi ayah guru Iskandar ni dia seorang pengarang destar atau tanjak atau tengkolok, dan dia juga bukan level pengarang biasa. Dia pengarang di raja juga. Dia buat destar di raja di Selangor dengan Perlis dia buat. Yang saya tahulah. Ya. Terima kasih banyak. Tapi Lan, malam ni Yop rasa macam pelik juga kan. Sahabat saudara Yop sebelah ni, dia ni calon untuk penghulu ke apa? Di Kuala Lumpur ni. Sebab dia tengkolok tu satu hair. Tapi baju pun baju batik lah ni. Dia pakai senang ni. berbaju bunga Yankee berkaki. Awak tak boleh pakai punya katil padahal. Kena juga pakai smart gini. Ini baju ni teman pakai masa majlis-majlis rasmi kan. Kalau ikutkan teman macam Belan tahulah teman pakai apa? T-shirt seluar pendek. Jarang benar pakai seluar panjang. Seluar pendek macam seluar 3 suku. Tapi malam ni sebenarnya satu pertemuan lah Yop dengan Yop Mi kita ni. Kami memang lama tak jumpa sebenarnya di kampung kan. Dia ni pun tak lama lagi, tapi awak dah nasihatkan tadi, kamu jangan jadi setanggang kamu. Tengok tu. Dia Pasal dia balik kampung pun dia macam tak balik kan. Kan? Jadi jadi jangan jadi tanggang, jangan sampai aku panggil batu belah batu tangkuk kan. teman pergi masjid. Tengok masjid. Nampak benar ngacik tu. Tak, jadi ini cerita ni betul-betul. Teman ni bukanlah religious orangnya. Tapi di keadaan sekarang ni, kita nak cari kawan-kawan kita yang baik-baik kita. Ya. Dah ramai dah tak ada. Dah berhijrah, ada kan. pupus lah. Dah tak ada. Kurang. Jadi salah satu caranya, saya kalau balik kampung nak jumpa orang-orang kampung, saya pergi semayang kat masjid tu. Di situ saya jumpa orang kampung. Itulah nak jumpa kawan-kawan Baru dia nyembang kat masjid Johor tu. Saya pandang gitulah. Memang saya pergi semayang tu dapat jumpa lah orang kampung. Okey, kita balik cerita pasal apa? Raya. Cerita pasal raya ni. Nanti kita akan kona jauh kan. Sebabnya fokus kita hari ni adalah untuk apa? Menyambut raya lah. Tadi kita dah Fokus cakap untuk dah. hari raya. Balik naik bas ni. Itu sebelum. Naik kereta api mana? Ada pengalaman Ada. kereta api. Mail malam. Naik. Senandung malam. Senandung malam. Lepas tu teman dapat kereta api rabak lah tu. Ya ke? Tingkap yang cermin tu. Tak ada. Habis sejuk lah. Angin masuk. Itulah. Kereta api tu pun dah tak ada dah. Sekarang kereta api pun cantik belaka kan. Jadi kita Aircon semua kan. mana negara kita dah semakin menuju ke era negara bangun dan negara maju. Bersyukur. So ceritanya nak balik kampung ni Lan. Dah balik kampung Satu perkara yang rasanya kita boleh kongsi bersama. Hari Raya ni adalah satu situasi yang mana kita nak berkumpulnya adik-beradik, sanak saudara, anak-anak atau orang Perak kan. Tapi jangan kita cemarkan dengan beberapa perkara lah. Pertama, balik kampung ni, aku balik kampung kali ni aku nak layar kereta aku. Betul. Betul tak? Betul. Kan? Walaupun Betul. duduk di bandar memang susah. Padahalnya kereta Belfire tu sewa je. Tapi yang mana faham lah kan. Tapi itu salah satu daripadanya lah kan, yang kalau boleh kita cuba elakkan kan. Satu lagi, mungkin kita dalam sebuah keluarga yang ramai, ada 11-12 orang adik-beradik contohnya. Di kalangan kita tu ada peringkat-peringkat tahap apa ni orang kata pekerjaannya kan. Yang mana ada lebih tu orang kata buat biasa je lah kan. Jangan nak menunjuk-nunjuk aku tahun ni aku bawa 15 balang kau apa pun tak beli, jangan. Itu nasihat yang baik tu. Satu lagi Pak Yop. Ya. Masa raya elokkan dok menyembang pasal politik. Betul. Itu satu daripadanya. Masing-masing. Saya pernah jumpa siapa bergaduh di hari raya.
sembang pasal politik. Kita lepas bersama Betul. kita gaduh. Kita adik-beradik datang dari satu mak satu pok. Betul. Tapi bila kita besar dewasa, kita mulalah antaranya kecenderungan politik kita ada masing-masing. Betul. Ada parti politik cap X, cap Y, cap Z. Jadi tak payahlah bawa debat-debat politik tu masa kita tengah beraya. Ya. Kita balik sekarang kita kumpul kita saudara mara, kita keluarga. Dan satu lagi orang kata kita tahu mungkin ada di antara keluarga yang ayah atau mak yang banyak harta. Jadi janganlah balik-balik jumpa mak tanah kebun hujung bagi aku mak jangan itu jangan itu lagi nak jangan kan itu satu benda je lah kan. Bagi Yot secara peribadinya kalau pasal tanah ni lah kan biar kita beli sendiri, jangan kita mengharapkan daripada ibu bapa walaupun kita tahu hak kita mungkin ada tapi itu kan biarlah orang kata ayah tu mak tu yang masih ada biar dema dia yang nak menentukan tanah yang ni nak bagi siapa dan nak bagi siapa. Jangan kita minta sebenarnya kan tapi ada ramai yang minta kan. Tak baca gaduh. Satu lagi cabaran sekarang ni rasanya di 10 mungkin kita katakan 10 tahun yang kebelakangan ini antara cabaran utama ibu bapa dan juga perkara ni sebenarnya dia menyentuh hati orang tua kita. Anak-anak kita ni yang sibuk dengan gadget. Betul. Kan? Sebabnya kalau kata setiap daripada sebab budak sekarang ni kadang-kadang nema pula ngajar kita macam mana nak guna apps tu ini dan sebagainya. Jadi diorang akan cenderung balik ke kampung memegang gadget masing-masing, udah tok dengan opahnya tertinggal dekat ujung. Sampai kadang-kadang ada yang kata kau ni kalau tak balik pun tak apa katanya. Tu maknanya kecil hati dah tu. Tapi banyak juga berlaku yang poh dengan tok pun kaki melayan gadget ke. Tapi tak dinafikan. Sekarang ni kalau poh dengan tok tak ada TikTok komen lah. Betul. Demo melayan tu juga kan. itu apa dia mengikut perkembangan namanya kan. Tak adalah sampai melampau-lampau. Ya betul. Kalau orang sembang tu letak gadget sembang kan. Duduk orang sembang itu satu yang tak bagus tu. Saya Yop pernah pergi satu rumah masa raya. Masuk rumah tu dengan nyaman-nyaman tu nampak satu bakui. Bakui tu dulu orang kata letak beras sebenarnya. Aku tanya, "Cok, apa bakui apa tu kan?" Ni kamu tunggu kejap. Dia ambil loceng jual aiskrim tu. Gini. Apa hebat ni kan. Rupanya itu loceng menyuruh semua ahli keluarga letak handphone dalam tu. Kan. Jadi jadi tanpa dakwa-dakwi saya tengok semua anak dia, menantu dia, cucu dia dan sebagainya semua letak handphone dalam tu. Rupanya itu time nak makan. Betul. Pasal ada kesan sekarang zaman media sosial kan, di mana masyarakat dia lebih cenderung melayan apa yang ada kat media sosial. Contoh-contoh ada sosok-sosok ataupun figure public figure kat media sosial tu yang sekarang banyaklah kes yang orang menutik derma, salah guna duit sumbangan apa kan. Pasal dia terpengaruh dengan orang tu, dia sanggup pergi, dia lebih percaya ke orang tu lagi, cakap orang tu lagi daripada keluarga sendiri. Lepas tu dia sanggup bagi derma sampai beribu, padahal keluarga dia sendiri ada yang susah. Itu masalah lah tu. Dia pentingkan orang lain daripada itu jadi pada hari inilah yang kita nampak lah antaranya. Tapi dari kesan positifnya pula kalau kita tengok gadget yang ada sekarang ni dengan aplikasi yang disediakan, contoh yang paling Yop rasa memudah caranya adalah berkenaan dengan pembayaran zakat. Dah ada betul. Kan. Tapi saya rasa tak selesa lah. Tak selesa ya. Kalau Dia nak kena ulur duit juga ya. tak, dia kena salam juga. Akad tu. Kalau Yalah. online tak ada akad tu. Ada seorang pengutip cakap kat sini, dia kata hampir 70% orang lebih suka bagi akad. sendiri dekat Ya Betul. betul. Orang tak suka online apa semua pasal dia feel kita nak bayar zakat, benda tu biarlah ada akad. Kita nak berilmu pun kita kena ada akad. Ya, betul. Tapi cuma rasa benda tu, perkara tu ada juga kegunaan pada orang yang jauh. Mungkin dia tak ada masa langsung. Ada manusia begitu, orang begitu, komitmen dia tinggi, dia memang tak ada masa langsung, mana itulah cara dia. Betul itu kalau dikecualikan kalau yang kita masih ada kesempatan ni, memang kita bersalam. Teman baru salam dengan Amil tadi kat luar. Lambat bayar zakat tahun ni. Baru nak bayar. Macam mana lagi satu, kalau kita lambat dia bayar, saya kadang-kadang satu hari
Puasa saya dah bayar sebabnya senang diorang nak agihkan. Betul, setuju. Kalau kita lewat-lewat tu semua, benda tu dah jadi carry forward pada tahun depan kan. Nampak gaya ke teman dah kena ni. Teman cakap teman lewat bayar, dia kata Tak je ada. bayar. Elok Teman bayar cuma awal. beritahu saja. Dah kena dah teman. Kita dah siap kan. Lambat tak apa, janji bayar. Pasal kita gerakan kan, ada kerja, ada gerakan makan je tu kan. Betul. Yang berkemampuan eloklah bayar awal. Betul. Ya, betul. Kita terlupa. Betul. Sebab pernah satu hari terlupa. Bapak-bapak teman yang beritahu dah bayar zakat. Baru teman ingat. Biasalah lupa tu sifat manusia lah tu. Tapi ada satu pagi raya kan, ni cerita pagi raya kan. Kadang-kadang yang bagus ada satu masjid tu dia announce siapa yang belum bayar zakat sila bayar sekarang. Betul. Sebelum kita mulakan itu bagus satu apa information yang kalau boleh Dan semua Amir juga yang bayar last minute tu. Bukan sikit ke? Amir juga. Kalau kita nak kupas isu zakat ni, mungkin kita kena bawa seorang lah pakar zakat ni. Ada zakat lagi Arif lah. Tapi teman juga nak mengeluarkan, nanti teman nak kongsi juga slot kita malam ini dengan pengarah zakat wilayah Hustan, aku tak silapnya, orang kampung kita, orang Jenali, Datuk Amir Hakim namanya. Dia kena Datuk kan. Beliau merupakan salah seorang sekarang masih lagi memegang jawatan sebagai pengerusi rasanya zakat Negeri Selangor. Apa nama tadi? Amir Hakim. Amir Hakim. Amir Hakim kan. Datuk Amir Hakim. Tonton ke? Nanti kita bawa dia kemari insya-Allah. Cuma satu lagi